Tok tadi aku kicap jalin, kicap manis jalin. Kelak mau nikah ya apa? Aku asam keping kelak guys. Ni udah kicap tok. Kicap jalin. Tok ya ikan apa? Ikan lumek. Aku beli dekat Bintulu. Masa balik Sarawak ya, beli ikan lumek. Dekat pasar Bintulu siang, Tamuk ya. Tok ayam tok tek dah bekas kicap. Ya, perisa. Jadi aku ada nyuci asam keping tok. Asam keping. Si mak aku ngekar banyak gila. Aku masam. Sikit aja. Kadua campur masam. Tapi nyaman lah masam-masam manis rasa sebab kicap jalinnya kicap manis bah aku pakai. Tapi aku jual asam jawa sikit tadi ya. Kas keping aja asam kepingnya. Nunggu air ya kering kok. Sampai air ayam tak kering. Biar kicap yang meresap dekat isi ayam. Segala kopok. Kopok dari Batam agaknya kot. Aku pun kawan beri. Dari Riau. Belum lagi digoreng. Lagi malas tu guys. Tunggu ada masa kelak. Mau makannya baru ngoreng. Lama udah ya masa raya kawan ku beri. Kopok ni dari Sarawak dah habis digoreng dah. Nyaman tu kalau nya pekat-pekat kuah ni. Tapi anak aku tu ayam goreng dia suka si tuak ni. Paling suka. Aku tak suka masak ayam kicap dengan ayam merah. Kalau dagingnya kurang pun nak makan sebabnya mudah menyelit-nyelit dekat gigi ya. Ni orang malas makan daging. Orang menyelit dekat gigi. Jangan lupa guys, follow, subscribe aku pun YouTube Rose Ali Friendly. Terima kasih. Semoga orang sehat semuanya dan kita semua diberkati Allah. Sentiasa murah rezeki untuk orang semua. Untuk aku sekeluarga juga. Semoga sihat selalu guys. Semoga kita diberkati Allah selalu. Amin.